Hai semua, pernah tak terfikir macam mana satu peristiwa besar dalam sejarah tu boleh berlaku? Selalunya, ia bukan sebab satu benda je. Macam Perang Dunia Pertama ni, ia adalah satu rantaian peristiwa yang sangat kompleks. Jadi, dalam perkongsian kali ini, jom kita sama-sama rungkai satu persatu. Macam kita selesaikan puzzle untuk faham apa sebenarnya yang jadi di sebalik salah satu konflik terbesar dalam sejarah manusia ni. Okey, ini soalan paling penting. Macam mana satu kes bunuh je boleh cetuskan perang yang libatkan hampir seluruh dunia? Bunyi macam tak logik kan? Macam plot cerita dalam filem. Tapi inilah hakikatnya. Jom kita siasat macam mana satu percikan api yang kecil boleh tiba-tiba membakar seluruh benua Eropah. Jadi, untuk faham apa yang jadi pada tahun 1914 tu, kita tak boleh terus tengok tahun tu je. Kita kena undur masa sikit, jauh ke belakang. Sebabnya, punca perang ni sebenarnya dah lama ada. Ia berakar umbi daripada persaingan yang boleh kata sangat sengit antara kuasa-kuasa besar Eropah. Benda ni dah lama mendidih, tunggu masa nak meluap je. Okey, perkataan penting kat sini ialah imperialisme. Senang cerita macam ni. Cuba bayangkan Eropah masa tu. Revolusi industri tengah meletup. Kilang-kilang tumbuh pesat macam cendawan lepas hujan. Dan bila ada banyak kilang, ia perlukan dua benda utama. Satu, bahan mentah yang banyak untuk dimasukkan dalam kilang. Dua, tempat atau pasaran baru untuk jual semua barang yang kilang tu hasilkan. Jadi apa yang berlaku? Bermulalah satu perlumbaan, satu perebutan global untuk dapatkan tanah jajahan. Dan bila saya cakap perebutan, ia bukan main-main tau. Kita tengah cakap pasal sumber-sumber yang jadi macam nyawa kepada ekonomi sesebuah negara. Contohnya, getah untuk tayar industri kereta yang baru nak naik. Petroleum, sumber tenaga baru yang sangat penting. Biji timah pula, jangan cakap lah. Memang berharga. Jadi logiknya mudah je. Lagi banyak tanah jajahan kau ada, lagi kaya dan lagi berkuasalah negara kau. Persaingan inilah yang perlahan-lahan tanam rasa tak percaya dan, rasa permusuhan antara satu sama lain. Okey, cuba kita fikir secara logik. Bila semua orang dah mula tak percaya antara satu sama lain, semua orang tengah bersaing, apa yang awak akan buat? Mesti awak akan cari kawan kan? Cari geng untuk backup awak. Betul tak? Inilah yang terjadi kat Eropah masa tu. Dan ini membawa kita kepada punca kedua, wujudnya pakatan-pakatan tentera yang akhirnya memecahkan Eropah kepada dua kem yang berlawanan. Nah, inilah dia dua pasukan utama tu. Nampak jelas kan perpecahan dia? Sebelah sini kita ada kuasa tengah. Pemain utamanya Jerman dan Austria-Hungary. Sebelah sana pula kita ada pakatan bertiga. Ini tim gergasi juga. Gabungan Britain, Perancis dan Rusia. Cuba bayangkan, Eropah masa ni dah jadi macam satu padang bola. Dua tim dah siap sedia kat padang, lengkap dengan jersey masing-masing. Tinggal tunggu referee tiup whistle je untuk perlawanan bermula. Tapi kan, pakatan ni ada satu masalah besar. Inilah bahagian yang paling bahaya. Konsep dia senang je. Kau sentuh kawan aku, kau sentuh aku sekali. Maknanya, satu serangan ke atas mana-mana ahli pakatan dianggap sebagai serangan ke atas semua ahli. Perjanjian macam ni lah yang tanpa sedar dah cipta satu efek domino yang sangat-sangat besar. Tolak satu je, yang lain semua akan ikut tumbang. Jadi, keadaan kat Eropah ni dah tegang macam tali gitar yang ditarik kuat. Tunggu masa nak putus je. Dan semua ketegangan ni, semua masalah imperialisme dan pakatan tentera ni, dia tertumpu kat satu kawasan. Satu kawasan yang memang dah sedia panas dan tak stabil. Orang panggil kawasan ni tong serbuk api Eropah. Namanya Rantau Balkan. Di sinilah tempat di mana api dijangka akan bermula. Dan betul-betul kat tengah Balkan ni ada satu pertembungan yang serius. Di satu sudut kita ada empayar besar yang dah tua, Austria-Hungary. Di sudut lain kita ada sebuah negara baru yang penuh semangat kebangsaan, iaitu Serbia. Apa masalahnya? Macam ni, Austria-Hungary tuduh Serbia ni batu api. Dikata Serbia buat hasut orang-orang Serb dalam empayar dia untuk memberontak. Jadi bayangkanlah betapa tegangnya suasana antara dua jiran ni. Dan akhirnya, sampailah kita ke detik penentu tu. Momen di mana percikan api yang kita sebut tadi bertemu dengan tong serbuk api yang dah lama berasap. Satu tembakan yang memulakan satu perang. Satu peristiwa yang akan mengubah dunia selama-lamanya. Tembakan itu dilepaskan kepada siapa? Archduke Franz Ferdinand. Dengar nama macam hebat kan? Memang bon. Dia ni bukan calang-calang orang. Dia pewaris tahta bakal Maharaja Empire Austria-Hungary. Jadi bila dia dibunuh di Sarajevo oleh seorang pemuda nasionalis Serbia, ia bukan lagi sekadar kes bunuh biasa. Ia satu tamparan hebat. Satu provokasi yang memang tak boleh dibiarkan macam tu je oleh Austria-Hungary. Dan dari sini, efek domino yang kita takutkan tu mula berlaku. Tengok betapa lajunya semua ni jadi. 28 Julai, Austria-Hungary isytihar perang ke atas Serbia. Boom! Domino pertama jatuh.
Tak sampai 2 hari pun, pada 30 Julai, Rusia yang merupakan abang besar dan sekutu Serbia terus bertindak. Dia kerakkan tentera dia. Rantaian perang tu dah mula bergerak. Jadi, nampak tak sekarang? Inilah jawapannya. Pembunuhan tu, ia cuma pencetus. Ia macam mancis yang nyalakan api. Tapi punca sebenar kebakaran besar ni, ia adalah sistem pakatan tentera tu sendiri. Sistem yang lahir dari persaingan merebut tanah jajahan dan rasa tak percaya antara satu sama lain. Disebabkan sistem inilah, satu pergaduhan antara dua negara sepantas kilat ditarik menjadi perang satu benua dan akhirnya menjadi Perang Dunia Pertama. Kisah ni betul-betul buat kita terfikir kan betapa rapuhnya keamanan tu bila ia dibina atas dasar pakatan dan kepentingan yang rumit. Sejarah ni tunjukkan kita dengan jelas sekali macam mana satu tindakan kecil di satu tempat boleh bagi kesan domino kat seluruh dunia. Jadi, soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Mungkinkah sejarah seperti ini berulang lagi? Fikir-fikirkanlah.